4 tanda bahawa Allah mencintai kamu. Allah sayang kamu. 4 tanda. Nombor 1. Tanda Allah sayang kamu ialah ayat Quran ni. Iaitu, Allah jadikan kamu orang yang suka kebaikan dan ibadat. Walaupun ketika ini, malam ini, kebaikan dan ibadat kamu tidaklah 24 jam. Tapi kamu suka tengok majlis ilmu, kamu suka tengok ulama, kamu suka dengan Islam. Kamu semangat bila pertahankan nama Allah. Ini sifat dia. Allah hiaskan hati dia dengan iman. Dia suka dengan iman. Dia suka dengan Islam. Dia suka dengan ibadat. Dia suka dengan kebaikan. Dia tenang. Walaupun tak banyak yang dia buat. Nombor 2. Tanda Allah sayang. Tanda Allah sedang sayang kamu. Hidupan kamu. Allah redha dengan hidup kamu. Ialah, kamu ada ujian dalam hidup kamu. Ini Alhamdulillah. Siapa yang hidup di dunia ni tak ada ujian? Motor hilang, ujian. Slipper hilang, ujian lah tu. Buku rujukan hilang, ujian. Perniagaan kita merosot, ujian. Dunia ni alam ujian. Tinggal lagi banyak dengan sikit. Yang ketiga, tanda ketiga Allah menyayangi kamu, Allah sayang kamu ialah al-qabulu fil ard. Dia diterima di kalangan penduduk bumi, iaitu manusia menyukai dia, senang dengan dia disebabkan akhlak dan kebaikan dia. Orang sayang dia, ramai orang sayang dia. Yang keempat, tanda Allah kasih kepada kita semua. Tengok ini indikator yang keempat. Apabila tiap-tiap benda yang kita buat semua untuk Allah. Kita minum, bismillah. Hati kita kata untuk Allah. Kita sarung baju, pakai baju. Hati kita kata untuk Allah, kamu pakai baju. Kita ziarah orang sakit. Hati kita kata aku pergi ziarah ni sebab nak masukkan kegembiraan kepada orang yang sakit tu. Nak kurangkan kesakitan dia. Kerana Allah. Dia mandi kerana Allah. Dia mai kuliah agama kerana Allah. Dia pergi kerja kerana Allah. Dia pergi kelas di universiti kerana Allah. Apabila tiap-tiap tindakan dan gerakan tuan-tuan untuk Allah, ketahuilah Allah sayang tuan-tuan, perempuan semua. Allah sedang mengasihi tuan-puan semua.